Ui, mencabar juga ni perjalanan untuk ke konvo adik ni. Jam di Subang Jaya ni. Sekarang ni pukul 8.53 pagi. 18 hari bulan Mei 2026. Besok convocation-nya. So adik, tahniah telah grad bulan bawah itu ni. Cuma hari ni istiadat convocation-nya. On the way tu singgah jumpa kawan dekat Ipoh. Lepas tu kita teruslah malam tu tidur dekat Double Tree ni, Shah Alam. Makan kitchen dalam Double Tree by Hilton Shah Alam ni memang ada suasana yang lain lah. Yang lain macam Seawal masuk ni kita akan terbau dah ni aroma kopi panas dia, roti bakar dan juga rempah kari terus menyambut kita ni lah. Restoran ni terkenal lah dengan konsep live cooking, di mana banyak menu dimasak terus di depan mata. Dari sudut lain ada barisan makanan tempatan, nasi lemak, sambal pekat dengan ayam goreng yang rangup, lontong, mi mamak, sampai ke bubuk nasi panas lengkap dengan ikan bilis dan telur masin. Dekat bahagian lain pula ada juga ni roti canai dan juga yang dihidang dengan kuah-kuah dal ni. Yang menariknya buffet ni bukan sekadar banyak pilihan lah, tapi dia ni menggambarkan budaya makan Malaysia lah. Melayu, Cina, India dan peranakan semua dalam satu dewan makan. Sebab tu ramai tetamu kata sarapan di sini macam tour makanan Malaysia versi premium lah. Kadang-kadang tu kenangan duduk di hotel ni bukan sekadar bilik yang selesa lah, tapi juga meja sarapan yang buat kita rasa nak tambah bercuti satu hari lagi. Dalam pukul 11.30 19 hari bulan tu, kita pun turunlah ke bawah untuk check out dan terus pergi ke UiTM. Dalam UiTM ni memang kena nak bas lah. Dia tak bagilah kereta private car ni jalan dalam tu kan. So kita pun naik bas untuk sampai ke Dewan Agung untuk istiadat convocation ni lah. Okey baik. Ni dah sampai dah ni kat bahagian bawah tu. Ramai dah orang macam ni. So Bakis pergi jumpalah kawan dia untuk masuk ke Dewan. So hak ni pergi carilah bunga sikit untuk untuk cendah hati kepada graduan kita tu. Banyaklah bunga kat sini kan UiTM ni. Jadi kita jangan duk kalut nak berhenti kereta beli kat tepi jalan lah. Dalam UiTM sendiri ada banyak pilihan bunga-bunga dalam ni daripada harga serendah RM50 sampai lah beratus-ratus pun bolehlah pilih dekat sini. Memang cantik-cantik bukit bunga yang dia buat dekat sini ni. Lepas tu abang ni ajak ambil gambar pula. Minta gambar kita pula kan. Okey lah. Tak tahu dia nak buat apa. Lepas dapat bunga tu duduk luar pun panas. So terus masuk lah. Masuk waktu ni masih kosong lah ke tingkat yang atas ni. Tapi panas sikit lah. Kena naik tangga tu yang letih tu. UiTM ni satu masalah dia. Kena naik tangga. Perlu ni. Cabut habis dah jaket-jaket ni kan. Boleh lah. Dia pun ni buat eskalator ke apa kan. Penat nak ni. Istiadat pun bermula dengan perarakan masuk para graduan lah. So dekat gambar Balkis ni kita bagilah slow sikit supaya nampak kan. Kalau tidak ni laju je lah mereka masuk. Okey, convocation ni bukanlah satu majlis biasa. Ianya satu istiadat kerana ianya bukan sekadar perhimpunan biasa ataupun majlis santai, tetapi ianya satu acara rasmi yang penuh adat, protokol dan simbolik akademik lah.
Untuk sesi Balkis ni istiadat akan disempurnakan oleh Pro Chancellor Tan Sri Datuk Seri Zarinah Anwar, iaitu seorang tokoh korporat dan akademik yang sangat berpengaruh di Malaysia. Beliau merupakan pengurusi Security Commission Malaysia, menjadi Pro Chancellor Universiti Teknologi MARA ni sejak 2017 dan wanita pertama yang menjadi pengurusi Lembaga Pengarah Universiti Melaya. Dalam istiadat convocation ni banyaklah elemen rasmi dia tu. Misalnya perarakan masuk Chancellor dan Senat Universiti, pemakaian jubah akademik, muzik rasmi ataupun lagu universiti. Macam kalau kat sini dia bunyi itulah gamelan ada, nobat pun ada kan. Kemudian tu nanti dia akan ada bacaan watika. Kemudian ada apa lagi? Dia ada penyampaian scroll mengikut susunan tertentu. Scroll biasanya dalam gulung. Kalau USM dia pakai scroll gulung tu. Kalau sini dia pakai tu. Kita panggil apa tu? Buku tu kan, size A4 tu kan. Kemudian tu dia adalah adat tunduk hormat dan salam akademik ni. Pro Chancellor sedang mengambil tempat lah sekarang. Semua ni berasal daripada tradisi Universiti Eropah sejak ratusan tahun dulu. Terutamanya daripada universiti lama lah, seperti University of Oxford, University of Bologna. Dan sebab itulah ianya menjadi sangat formal dan penuh adat istiadat. UiTM kira mempelopori satu istiadat yang baru lah, iaitu memulakan majlis ataupun istiadat ini dengan bacaan Al-Quran daripada rajanya sendiri. Tahniah UiTM. Yang dihormati barisan pengurusan eksekutif universiti, para graduan yang dilahirkan, ilmu dan kemahiran yang anda miliki hari ini mungkin tidak mencukupi untuk menghadapi kebetulan. Kira rezeki jugalah Balkis kali ni dapat duduk depan, barisan depan. So video dia masuk, so kita pun bagilah slow mo sikit supaya dapat capture dia punya ni gambar ataupun momen dia sewaktu convocation kali ni. Hari ini bukan sekadar hari menerima scroll, tetapi hari melihat segala pengorbanan, doa dan usaha selama bertahun-tahun ni akhirnya membuahkan hasil. Dari dewan kuliah, tugasan yang tak pernah habis, malam yang kurang tidur, hingga ke detik melangkah penuh bangga di atas pentas convocation ni. Saat nama dipanggil dan scroll diserahkan oleh Tan Sri Datuk Seri Zarinah Anwar, ia menjadi simbol sebuah perjalanan yang berjaya ditempuh dengan sabar dan cekat. Bagi seorang anak, ini adalah kejayaan peribadi. Tetapi bagi ibu dan juga ayah, inilah saat yang membuatkan segala penat, lelah terasa sangat berbaloi. Semoga langkah lepas ini akan terus dipermudahkan, membawa ilmu dengan rendah hati dan menjadi insan yang memberi manfaat kepada agama, bangsa dan negara. Far from home, the nights were long, but every step made him strong. Pressure weighed heavy, the cost was steep. Dreams kept alive when the nights ran deep.
Shalom, the journey's done, a chapter closed, a war well won. Through trials, tears, the sky so dim, alhamdulillah, he reached the brim. Balkis cheered, her laughter bright, Umi prayed through every night. Baba's wisdom, steady hand,